Apa itu cukup? Ramadan selalunya kita sibuk fikir apa nak makan, tapi tahun ni aku dibawa melihat apa itu cukup. Bersama Coca-Cola, kami menyusun langkah mencari makna di sebalik tema rezeki dikongsi, berkah diperolehi. Perjalanan kami bermula di Sempurna Sabah, rezeki yang melintasi laut. Aku tengok sendiri macam mana bakul Ramadan bertukar tangan dengan semua yang ada di kampung-kampung. Melihat situasi tempat belajar yang juga menjadi tempat tidur para asatizah. Di situ aku sedar jarak beribu kilometer bukan penghalang untuk kita rasa sebagai satu keluarga. Kadang tu kalau kita tak hadir, kita tak tahu sebenarnya apa kesusahan yang dilalui oleh orang-orang yang berada jauh daripada kita. Mungkin sekarang kita selesa, tapi bagi mereka ni sedikit bantuan pun dah cukup bermakna buat Ramadan dan juga persiapan untuk menyambut Aidilfitri nanti. Walaupun macam mana pun kami lalui rumah-rumah yang ada, mereka tetap menyambut kami dengan mesra. Sudah kami hadir ke sebuah program di Lotus Ampang, mengumpul makanan dan bantuan untuk diberikan semula kepada mereka yang memerlukan. Lepas tu kami diterbangkan ke Singapura, bertemu dengan menteri di sana, juga menyalurkan bantuan dan juga majlis berbuka puasa bersama dengan para asnaf yang memerlukan di Singapura. Dekat sini mungkin berbeza daripada Malaysia, tetapi sama dari segi budaya, bagaimana Ramadan disambut oleh mereka. Kadang tu Ramadan membawa erti kebersamaan walaupun kita lain negara. Makanan dan minuman diberi lebih kepada 500 orang yang beratur dan menunggu untuk waktu berbuka. Dekat situ tak ada sempadan negara, yang ada cuma ukhuwah yang tulus ikhlas. Kemudian di Masjid Jami' Tan Abdul Samad Kuala Lumpur, kami berbagi-bagi rezeki dengan semua asnaf yang memerlukan dan juga berbuka puasa bersama-sama. Jadi kalau tanpa tim Coca-Cola, aku tak dapat lihat pengalaman yang macam ni. Kemudian hari yang lain di Lotus Ampang, kita berkongsi rezeki dengan abang-abang rider pula untuk mereka berbuka puasa. Samping senyuman ekstra bernilai, terima kasih Coca-Cola atas semua ini. Itulah dia, rezeki dikongsi, berkah diperolehi.